Bodu kita hari ni ke full item. Wow. Bodu total lah. Set kita jangan pecah. Okey, assalamualaikum, saya Mu. Hari ni saya Mu boleh tengok menu atas meja hari ni ke. Menu betul-betul khamak belakang saya Mu tengok. Oh, puas hati hari ni Kak Mu masuk. Macam biasa saya Mu, bodu total lah. Saya Mu tengok bodu hari ni memang betul-betul meriah. Kita penyek lada dulu saya Mu. Kak bunyi lada. Oh, puas hati saya Mu. Kecu kali bila kita penyek lada tu ke. Kak bunyi lada. Lepas tu saya Mu tengok ni barang khamak juga. Asyik kia ataupun asyik kelak letter dah. Kita perah dulu. Oh. Boleh bunyi netik air. Kita ada juga telur dah. Kita pecek telur ni biar dia satu dengan bodu. Oh, puas hati guys. Oh, comelnya kejadian bodu kita hari ni. Lepas tu saya Mu, hot special bodu kita. Kita ada duye. Duye pula, duye museking. Kita ambil comel ni. Oh, barang khamaknya. Oh, barang khamak saya Mu. Tengok. Ni duye ni kita letak oleh bodu. Pecek ni. Capur pula dengan duye. Oh, menu ni menu betul-betul menu khazanah negara. Lepas tu saya Mu, kita ada menu khamak juga. Tengok. Siput seduk ataupun siput kecau Kelantan panggil tengok. Terlalu saya Mu. Habis saya dah. Bismillah. Wow. Berlemak mana yang kita ambil ni siput seduk saya Mu letak sini. Lepas tu pula kita ada juga saya Mu boleh tengok menu khamak juga. Lala masuk lemak. Oh, puas hati. Dia letak sini saya Mu. Oh, hidangnya kita hari ni. Hidangnya menu khazanah negara belakang. Saya Mu tengok. Lala. Wow. Kenikmat teh tak terhingga. Okey, kita buat kombinasi sepenuh lalu saya Mu. Habis tak teh dah. Kita ada juga ni pucuk jenderih ni. Hak mana tak makan ular, saya Mu kena cuba pucuk jenderih. Pucuk jenderih ni dia berlemak saya Mu. Ambil sini, colek bodu letak sini. Kita ambil isi lala sikit letak sini. Lepas tu kita ada juga saya Mu boleh tengok air kapung pistu. Kak bunyi air pistu. Comel kejadian goreng pun. Wah hati. Bismillah. Lembutnya air kapung. Air kapung ni pun favorite abang. Ambil air kapung sikit saya Mu letak sini. Saya Mu boleh tengok kombinasi kita hari ni. Wow. Betul-betul sempurna molek hari ni. Wow. Lepas tu saya Mu barang tak tala juga ikan bekok yang Mu goreng ke memang betul-betul crunchy. Ambil bawang ni letak dalam ni. Oh, buah hati tengok dengan sisik-sisik kat crunchy. Wow. Sempurna. Ikan bekok saya Mu kena dengan menu lagu ni ke. Ia tak ada nombor 2, nombor 1 sama. Puas hati. Ngapal-palo kita boleh makan. Kita ambil peta ni saya Mu. Peta pun ngah so ikat gini ni ngai ide Kak Mu pun. Oh, puas hati. Ni ambil peta ni letak dalam ni. Oh, puas hati. Lama tak makan peta saya Mu. Oh, puas hati. Jadi ambil peta ni letak sini. Colek dengan bodu letak sini. Pucuk jenderih sikit. Lepas tu Kak Mu pula saya Mu tengok ikan salmon pun ada saya Mu. Ikan salmon hari ni kita pecah tradisi ikan salmon cecah bodu. Perfect.
Ikan salmon, cicak budu. Oh, jadi. Wow. Jadi kalau ikan salmon yang cicak budu. Wow. Nikmat. Terpadu. Termantap. Sempurna. Oh, jadi molek. Bagi tak talah juga saya mu perio bersama no perio hari ni. Colek dengan budu. Wow. Crunchy baru juicy. Wow. Dah crunchy, baru juicy pula. Manis pula. Perfect. Temu paru pun ada saya mu. Wow. Barang limited edition. Jangan nak jumpa bunga kunyit warna purple. Cicak budu. Lepas kita makan nasi saya mu, kita kena pula airnya lemon deh. Menyegarkan sungguh saya mu. Okey saya mu, menu hak abang makan atas meja hari ni ke. Memang betul-betul menu khamak. Kombinasi sempurna. Ni, barang boh.